masak apa tu? Perasan tak kalau nak masak masakan Melayu ni tak perlu ambil masa yang lama pun. Setengah jam pun dah settle. Jom hari ni kita masak gulai kuning ikan sardin. Makan pula dengan sambal belacan memang sedap. Semula kita kisarkan bawang merah, bawang putih, lengkuas, halia, kunyit hidup, cili hijau dan cili kering ikut kepedasan dan sedikit air. Kita kisarkan sampai lumat, lepas tu kita tumiskan sampai cili tu masak dan agak kering. Masukkan setengah kotak kecil santan, air rebus ikan yang direbus dengan asam keping. Lepas tu kita boleh pasirkan dengan garam dan isian carrot secukup rasa. Lepas tu kita masukkan sayur timun dan kacang panjang. Yang mana suka pedas boleh masukkan juga cili padi. Dan pekat kita boleh masukkan ikan sardin rebus dan kita masakkan sekejap bagi semua dia sebati. Bila rasa semua dah balance, boleh tutup api dan makanan siap untuk dihidangkan. Sialan menu ringkas kita hari ni, gulai kuning ikan sardin. Ada juga orang panggil gulai ikan Kelantan. Lauk ni simple sangat. Tapi bila makan macam ni, ada pula sambal belacan yang pedas masam. Makan pula memang sedap. Ada tak yang kat sini suka makan lauk simple tapi sedap? Untuk lebih banyak resepi boleh follow, like dan komen. Jom makan!